Abia, gua nak bodoh ni. Okey, kena gembira kita Abia. Gini, aku nak ayat kamu. Ayat dah apa Abia? Aku duduk kelih kan. Ramalah syai orang dah racik ke bukuku. Baju? Aku pusing syai. Aku minat menang tu. Tidak sekat minat lah syai. Kalau boleh sekor, boleh beli kereta kalau kita jual mahal buku tu syai. Baju? Aku duduk pusing. Denok tak ada. Oh, denuk tak sedar usin lah, Bayo. Mau tengok betul-betul mau bemak no ada lah sengko. Comel lah. Biar denuk dia. Kok comel tak jadi, saya. Oh, kena kuku kuat. Dia panggil ku lawan. Lucu lah saya. Kalau gitu ya, Bayo. Mari kita ke mau bemak. Kalau gitu, mari saya. Sorry. Saya. Wah, nak apa-apa, nak kado dua kan? Gini mak aku ada kerja saya ni. Ngerti mak, mau kerja benar hari Abia ni. Kerja ke apa ya? Hai, bagi. Gini mak, lo ni kalau ibu lah, kita racik kuku mak lo ni. Aku nak mari pinjam. Denok rumah nemu mak. Denok rumah muka orang tu ayak belakang lah. Sekenak pasal malam, pasal bagi kita kopi. Denok rumah jadi. Tak ada ya. Denok mana ada, tak ada denok. Marilah mak, aku pinjam semata okey. Kata kena semua nak pinjam. Oh ya tak ada. Sehati ada, iti ada. Mau nak ambil nombor batu ada, tanggung dah ambil. Aku tak ada denok. Gini mak, mu tak ada sehati mak denok. Berarti tak ada ya. Gini lah mak, kalau tak ada kat hotel aku mula kan. Kau mau pinjam di Okah baru 38 riyal tu. Aku nak lagi ni. Gini ya? Hotel. Oh, hotel mula. Hotel mula aku nak mak hari ni. Gini ya. Kalau nak ada lah denok tu ada seko tu lah. Ada saya. Bui saja kau kira jual. Kalau jual kau ya. Mula lebih tidak beli. Tak ada lebih tidak beli kau ya. Baru ni orang music deh. Inggeris. Nak beli 16 juta. Kuat no. Denok sama. Lain. Apa? Dia kata orang New Zealand nak beli 16 juta. Ikut dia lah. Asal dia bui. Ambil. Ceklik. Wah. Hai Bema, tergi buku kuku Bema. Kalau gitu kak, tentu kena pergi. Sungguh, kau mana?